Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mishal bin Muhammad Amin dan saya ingin mengkongsikan beberapa pandangan berkaitan berani dibenci. Adakah semua orang perlu suka kita? Tidak, sebab semua orang ada pandangan yang berbeza. Mustahil untuk kita memuaskan hati semua orang dan kita perlu terima apa saja diri kita dan asalkan kita buat benda yang betul pun dah cukup. Berani kerana benar, takut kerana salah. Patutkah kita ikut kawan walaupun kita tahu itu salah? Pada pendapat saya lah, benda tu kita tak patut ikut sebab kita tahu kawan kita salah. Kita perlu ada pendirian tetap dan juga kita perlu berjauhan daripada mereka. Tapi tak bermaksud kita tinggalkan mereka. Kita tetap ajak mereka buat kebaikan dan sama-sama kita try berhijrah ke jalan yang lebih baik. Patutkah kita bercakap jujur walaupun benda tu menyakitkan hati orang lain? Kita sepatutnya jujur dalam apa jua tindakan kita walaupun benda tu dia menyakitkan hati orang ataupun orang tak suka terhadap benda tu, kerana mungkin kita terlepas di dunia tapi apa nasib kita ke akhirat? Realiti itu memang menyakitkan tetapi itulah yang terbaik untuk kita.